kalau bisa rapatnya ada orang mabuk bos senjata tajam di tengah jalan itu pas di lampu merah nih di muka toko pas muka bos Satpol PP nih Warna Sugiono. Anak orang masih di CKM nih. Nah, pinanya bawa senjata tajam lah. Dari jauh nih. Orang mana? Pinanya mabuk nih ganggu pengguna jalan. Untuk diamankan oleh Penjagaan Kapolres Metro Selatan.